Nak cakap pengemis bukan pengemis tau. Lepas tu bini aku ambil nak bergaduh dengan dia. Kali tak ada duit, tak payah action. Tak pasal-pasal aku 1 jam dengan aku bad mood. Tu dah boyfriend tak? Lah, risau ni awak asal nak marah pula. Ya, Sabarlah. Dia Kita tak ada lain-lain. Amin yang paling tinggi. Amin, ya Allah. Amin paling dalam. Amin. Ganteng banget ya Allah. Ganteng banget ya Allah, masya-Allah. Apa? Tak ganteng. Mungkin dah macam fries. Buruk. Buat nama Kaiza, lepas tu dapat jana suka. Dengar jana menggelotis. Hai, single ni bos, tak nak try ke? Kau jangan berani tau. Dah kahwin tau. Tu ada punya struggle nak buat muka nak dapatkan lagu macam ni. Aku buat 1-2 dah dapat dah. Assalamualaikum guys, welcome back again to One Kancil YouTube. So today aku dengan bini aku dengan tak tembam, kita orang nak buat konten. Korang tahu tak, ambil gambar, lepas tu lagu random keluar. Itulah, nak main benda tu lah. Suara Arab tak kena copyright lah. Okay, Bam, cakap. Hello. Cakap lah betul-betul. Sebenarnya kita orang dari Bandar Ili tau. Sebenarnya nak buat konten vlog tapi macam tak jadi konten tu. Kita orang tengah jalan-jalan, lepas tu korang tahu tak, ada nak cakap pengemis bukan pengemis tau. Dia macam mana nak cakap lah, macam apa nak cakap? Macam pakai maskot tu dah. Dia macam pakai maskot. Tapi maskot tu okey lagi. Ni jenis yang emas full badan dekat Bandar Ili, dekat roundabout tu, dekat jambatan tu. Ada video nanti aku tunjuk. Biasa orang macam tu bila kita rekod video ke, kita ambil gambar ke, dia macam happy-happy je, okey je kan. Aku rekod je lah depan dia kan. Dia tengah duduk, tengah berdiri gitu. Aku rekod depan dia. Lepas tu dia macam gini-gini, dia marah-marah. Dia kata bayar, dia kata gitu. Lepas tu aku macam ya nak bayar lah ni. Kita orang dua ni tak ada cash. Lepas tu bini aku ambil nak bergaduh dengan dia. QR mana QR? Ada QR tak? Tak ada QR scam dia kata. Bapak orang dekat maskot tu pun selalu ada QR kecil. Apa benda lah. Lepas tu dia mendesak dia kata. Sebab aku kan rekod depan muka dia tau. Aku rekod depan muka dia. Lepas tu kata, lain kali tak ada duit, tak payah action. Dia ingat aku apa siap. Tahu rasa action sebab orang rekod dengan iPhone 8000 cash depan muka pengemis. Dia dalam Islam ni kalau belagak kau boleh belagak, tak dosa. Dalam Islam kalau boleh. orang belagak, boleh belagak, harus. Dia tak dosa. Tak dosa. Kalau tak percaya kau pergi belajar balik. Lepas tu bukan aku seorang tau, dia orang rekod pun dia tutup muka dia. Bapak Kan orang beli ramai. Kau tahu tak kat Bandar Ili tu kan weekend ramai. Mestilah semua orang akan ambil pemandangan. tak tempat Tang, pelancong. kau nak nekan-nekan, kau sedialah QR pun tak ada. Dasar pengemis. Gitulah. So jom kita start. Tak pasal-pasal aku 1 jam dengan aku bad mood sebabkan dia. Hayya. Lagi. So guys, jom kita start. Gah. Sekejap. Siapa dulu? Awak dulu? Awak. Kita dulu? Boleh buat smart tak? Satu senyum macam biasa, selfie biasa. Lepas tu muka buruk, lepas tu muka marah ke macam tu. Kita buat macam tu. Ni nak muka apa dulu? Ni biasa je. Muka biasa lah, muka biasa selfie biasa. Okay. Senyum Asal muka orang lama ke apa? Bangkit tu. Apa pula? OL. Jadi video. DJ muka dugem. Ni lah. Dah. Koyak muka OL. Gini. Gitu. Memang awak juga sedih kan hidup awak, apa-apa tak happy langsung. Hidup tak pernah happy. Apa? Kalau suami pandai happy lah isteri. Happy ke ni? Awak buat muka apa? Muka happy lah. Awak tahu tak? Awak ni handsome, baik, Terima kasih. kelakar, Saya tahu ya. ramah. Yang sampai habis. Semualah yang baik-baik tu ada pada awak. Tu muka awak. Ibarat kata perfect lah awak ni. Tapi sayangnya awak bukan boyfriend saya. Okay, biasa. Awak pula? Tu dah boyfriend pula. Lah, risau ni awak asal nak marah pula. Tengah game kan? Apa? Ada bini. Boyfriend apa? Yalah, tembam. Sumpah jelek. Dengar. Memang jiwa-jiwa sedih lah dia ni. Bapak Awak kenapa je hidup awak? La ilaha illallah.
Muka happy. Allah bersama Gen Z. Awak kalau sedih lagi tak tahu ke? Muka happy. Ha, gitu. Gitu. Awak tak mahu kerja tu masalahnya. Okey. Kita biarlah sabarlah. Udah Kita dipanggil. tak ada lain. Begitu tak mana ni. Kau dah happy sangat kan? Awak gitu. Ah, gitu. Kau dah happy sangat kan? Cepatlah, Mam. Dia dah anjing kau. Macam mana? Gitu. Buruk. Cepatlah. Happy. Aku tak tahu lah happy macam mana. Apa lagi happy tu kita ni? Gitu, buka mulut je. Kita terkejut. Awak lambat biar kita ambilkan gambar awak. Buka mulut cepat. 1 2. Cepatlah 1 2 3. Cepat lambam. Orang nak gelap pun tak happy ke? Dah. Orang tua lagi pergi ada cewek di rumah nih. Ke sana. Okey lagi happy ni. Daripada ni happy ah. Ya Allah, boleh tak jadikan aku orang baik? Uish. Ya Allah, boleh tak jadikan aku orang yang tinggalkan kejahatan? Ya Allah, amin. Amin. Awak muka marah. Amin yang paling tinggi. Amin ya Allah. Amin paling dalam. Amin. Ha, ni muka marah kita. Awak muka marah. Apa dia dah sini? Kerut. Itu bukan marah. Dah tu macam gabun. Gitu. Tak berak. Ah, berak. Okey, berak. Cepatlah. Ah, gitu. Ha. Mulut. Kadang-kadang kita kata macam Sedih lagi. Aku rindu aku yang dulu. Hidup sedih je Mada. Oh, dia tak senyum macam nak caca. Ini kerjanya makan tidur berak. Ini dia orangnya. Asal muka kita semua yang jelek-jelek Muka kita semua jelek-jelek. Cik tidur. Awak tidur berdengkur tak payah muka ni Awak Gitu. Kau apa tidur berdengkur ke jangan cakap tak berdengkur kau? Sumpah kau dengkur. Dah bobok berdengkur. Tidur pun nak ajar ke? Konsert anjay. Bulu burit mekar, bau kentut, sakit perut hendak bahira. Dah lah. Masya Allah, ganteng banget ya Allah. Ganteng bangun ya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Apa? ganteng banget ya Allah Akbar. Apa? Tak ganteng. Mungkin dah macam fries. Anjay. Ya, bini lah. Air ketum. Orang tengok ni nak yak bui. Kalau dia sayang kau seseorang tu, memang nampak dia bodoh je. Tapi kalau dia tahu hati, dia lah orang tengok paling Sad. Ingat Sedih orang lagi. Bila part ni tak nak dengar habis. Sedih lagi. Hari-hari sedih. Ini sebenarnya Tuhan tengah beritahu awak apa dah isi hati kita. Hidung boleh masuk ibu jari. Seorang anak perempuan yang selalu dibilang pemalas, padahal dia sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Dia yang selalu menangis tanpa mengeluarkan suara, merasakan sesak di dadanya. Nah ini dia orangnya, yang selalu menggoda janda. Sumpah tak ada, serius. Sumpah tak ada. Ini tak payah percaya ini. Sebab tu tadi kau. Kau ambil apa nama ni? Tembam.
lagi. Buatlah muka buruk pun. Muka Okay, muka buruk. buatlah muka Izzah. Lepas tu dapat jana suka. Dengan jana menggelotis. Asal kau semua bodoh? Tak ada ke yang suka usaha duda? Kau nak saya udah kenapa? Kau dapat janda boleh pula kau. Dah, benda ni bagi. Lalu kali kau dapat. Mai, memang baru sekali. Hari tu je. Mengkodoh, hodoh. Cepat mengkodoh. Sabar, belum. Satu. Cepatlah. Gitu. Tak nak. Tadi gitu-gitu boleh. Sekali je kau perjuangkan aku. Tak Rina. But never. Betul lah. Cantik. Mesti cantik aku level Rina. Sekali je kau Sekali je perjuangkan aku harap kau perjuang aku. But you never. Sumpah tiba tembak. Never, you never. Never say never. Cepatlah. Yeah. Tahu lagu tu? Lagi. Tahu dah, ingat aku bodoh. Apa lagu apa? Justin Bieber. Apa tajuk dia? Tak tahu. Never say never lah. Okay. Muka dia. Buruk-buruk muka aku tak pernah dapat wuf. Kenapa dalam dunia ni semua sound janda? Sound duda mana? Suka kau suka. Siapa suka? Ni pindah lah malam ni. Ha? Ni pindah lah dapat sound janda. Main pindah? Mimpi. Sudah mimpi aku dah pijak ke tekuk kau. Diam. Sampai gigi. Hai, single ni bos. Tak nak try ke? Kau jangan berani kau. Dah kahwin tau? Apa ni Zoom? Sini lah. Tak payahlah dekat. Kita tak ada dekat. Bawa Zoom kan. Tak payahlah Zoom. Hai awak. Rindu nak dengar good morning sayang. Dia sumpah diri awak doh. Sumpah macam diri awak. Awak kan suka macam hai sayang, spam kan. Dengan siapa pun ni. Dia tembam tiba-tiba. Itu memang diri awak. Kau babi makan babi, muka macam anjing. Buki mak babi. Kau babi makan babi, muka macam anjing. Buki mak babi ke Bukan macam anjing. Cepatlah Bam. Jangan sampai lubang hidung. Tak ada Awak macam tadi tu. macam gitu lah. Sumpah tak ada. Okay. Allah Bateri. Bam! Depan lah sikit Bin. Minta jauh ni. Hadirmu. Apa benda ni? Buat muka gedik satu ni. Macam ni. Kau dah lebih. Sumpah tak kena awak. Tak kena, kita tak kena. Sumpah tak kena. Ha, gitu. perempuan yang berdikar ini, semua benda dia boleh buat kecuali kurus. Aku macam mana? Setiap hari lelaki keburu je kerja nak ke tempat makan. Adik, ni apa? Tadi. Bunyi dia macam mana? Di depan mata. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Itulah Allah tu bersama Gen Z. Tu ada punya struggle nak buat muka nak dapatkan lagu macam ni. Aku buat 1-2 dah dapat dah. Ya, tak siap lagi. Tak dugem sedih. So guys, that's all for tonight. So kesimpulannya apa? Main lagu-lagu. Outro. So guys, cepatlah. Tak nak. Cepatlah bang.
Nampak? Macam ni aku tak sedih. Asyik kena marah je. Mana ada marah? So guys, sampai sini. Semangatlah. Orang nak cakap dulu lah kesimpulan. Kesimpulan cakap kesimpulan apa? So kesimpulannya hidup saya memang menyedihkan. Kesimpulannya awak. Buaya! Kesimpulannya. Buaya! Ingatlah awak nak cakap. Awak cakap. Buaya! Buaya! Kesimpulannya hidup kena happy, tak mau sedih-sedih, okey? Itu terlalu happy lah yang dapat sound apa janda. Dapat sound buaya. Itu dah pasal happy sangat tu. Yang bila macam happy sangat ni yang sedih. So guys, that's all for today. Terima kasih nak tengok sampai habis. Cakap Mam. Cakap, cepat, cakap. Cakap. Bagilah pantun kata AI. Jangan fikir. Gua tahu susah. Pantun lah, pantun. Malam-malam, pagi-pagi kita jumpa lagi. Bye-bye. Pantun awak satu cepat lagi. Cepatlah. Apanya pun tak jadi. Apa betul lah. Malam-malam, pagi-pagi kita jumpa lagi. Pantun. Sikat dalam bahasa Inggeris kom. Bye, Assalamualaikum. Sikat dalam bahasa Inggeris kom. Sikat dalam bahasa Inggeris kom. Kau say sekarang? Kau jangan tunjuk muka pandai kau. Jangan nampak muka bodoh. Kau say sekarang. Sikat bahasa Inggeris apa? Oh lah, betul lah. Budak Melaka ke high school bro. Tiba. Sakit bodoh sampai sakit. Kita dulu kan, kita dulu baru awak. Kita dulu baru awak. Malam-malam, pagi-pagi kita jumpa lagi. Cepatlah Mam. So guys, malam-malam, pagi-pagi kita jumpa lagi. Sikat dalam bahasa Inggeris kom. Bye, Assalamualaikum. Salam, bye-bye. Janda. Babi, janda. Tidur luar kau malam ni.